Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Sembilan Malaysia. Saya nak beritahu, dekat dalam semboyan kita sekarang ni selalu banyak dapat aduan berkaitan dengan penipuan pelaburan yang tidak wujud. Di mana kita faham konsep pelaburan ni kita invest kepada satu syarikat untuk kita dapat keuntungan baik tahunan ke ataupun bulanan ke. Jadi di sini kita faham ramai orang sekarang ni mencari jalan pintas untuk survive. Tapi kita kena tengok juga pelaburan-pelaburan yang kita ambil ni wujud ataupun tak. Tolong kepada pengguna dekat luar sana, sebelum nak join mana-mana pelaburan ataupun daftar pelaburan-pelaburan yang korang jumpa dekat dalam social media, check dulu SSN dorang, company register dorang. Nombor 2, check pula dorang punya lesen ataupun kelulusan untuk ambil funding daripada luar. Dan nombor 3, check CMSL dorang, capital dorang. Bagi siapa-siapa yang dah terkena dengan penipuan pelaburan dekat luar ni, boleh buat aduan dengan kita, ikut kepada nombor yang diletak di bawah.